Pada 6 Mac 1981, di sebuah bandar yang bernama Lübeck di Germany, seorang ibu masuk ke dalam pekarangan bilik pembicaraan dengan satu niat di hati. Dia cakap hari ni akan ada 2 mayat dibawa keluar daripada bilik mahkamah ni. Dan semasa pembicaraan berlangsung, di hadapan semua yang hadir pada hari itu, di hadapan siaran langsung TV, disaksikan oleh hakim yang bersidang, 7 tembakan dilepaskan. Selepas wanita tu dah memastikan mangsa terlantar, dia dah ready untuk step kedua, iaitu menamatkan nyawanya sendiri. Tetapi sebelum dia nak buat apa-apa, dia tersedar peluru tu dah habis. Semuanya dah dibenamkan kat dalam tubuh lelaki yang berhati syaitan tu. Dia sebenarnya tak ada pilihan lain. Undang-undang yang sepatutnya direka untuk membela mangsa, tetapi undang-undang tu jugalah berkali-kali menghampakan dia. So wanita yang berumur 30 tahun tu tak mempunyai jalan lain. Dia terpaksa memilih untuk menjadi hakim, juri dan algojo bagi menghukum binatang yang menamatkan nyawa anak kesayangannya. Dalam video kali ini, Abang Boy akan bahas satu kes yang sangat-sangat menyayat hati tentang kasih seorang ibu yang sanggup buat apa saja untuk mendapatkan pembelaan untuk anak kesayangannya. Tetapi sebelum Abang Boy mulakan kes kali ini, Abang Boy nak bagi disclaimer dulu. Kes kita kali ini mempunyai kaitan dengan mereka yang belum matang lagi. YouTube memang sensitif sangat pasal benda ni. So untuk video kali ni, Abang Boy tak akan tunjukkan gambar mangsa ataupun describe dengan lebih mendalam apa yang binatang ni buat dekat mangsa dia. So kalau korang dah ready, sediakan kudap siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Pada awal tahun 1980-an, negara Jerman Barat adalah sebuah negara yang masih dalam proses pemulihan selepas Perang Dunia Kedua. Ini adalah zaman sebelum bermulanya internet tau. Kalau korang nak tahu, pada masa ni negara Germany terbahagi kepada dua, iaitu Barat dan juga Timur. Germany Timur dikawal oleh Soviet Union ataupun USSR di bawah pemerintahan komunis. Sementara kawasan Barat pula adalah Federal Republic of Germany dikawal oleh US, United Kingdom dan juga France. Walaupun macam tu, kemajuan negara Germany ni sangat-sangatlah lembab secara menyeluruh. Tak kisahlah di Barat ataupun di bahagian Timur. Yelah geng, kalau kita fikirkan balik, Germany dan negara Jepun adalah watak utama dalam Perang Dunia Kedua. Doranglah yang memulakan semua peperangan yang berlaku. So secara tak langsung, ramai yang anggap layanan ke atas negara Germany ni memang layak sangat. Dia lebih kurang macam anak tiri lah. Semua barang yang akan dapat pun barang second hand. So basically boleh dikatakan daripada tampuk pemerintahan sampailah ke sistem undang-undang, semuanya berjalan dengan perlahan. Dan di tengah semua kekacauan ni, di sebuah bandar kecil yang bernama Lübeck, tinggal seorang ibu yang berumur 30 tahun yang bernama Marian Bachmeier. Dia adalah seorang ibu tunggal yang memang struggling. Dia membesarkan anak perempuannya yang masih kecil yang bernama Anna. Marian Bachmeier ni dilahirkan pada 3 Jun 1950 dalam dunia yang penuh dengan kacau bilau. Dia dilahirkan di sebuah daerah yang dulunya dikenali sebagai East Prussia. Prussia ni sebenarnya adalah satu empire besar yang meliputi Poland, Lithuania, Germany dan juga Denmark. So pada masa Marian ni dilahirkan, dunia memang tengah berperang. Dianggarkan 12 juta rakyat Germany kehilangan tempat tinggal mereka akibat kemarahan tentera daripada Rusia. Dan di antaranya adalah keluarga Marian. Tak cukup dengan tu, Marian dibesarkan dalam sebuah keluarga yang toksik. Ayahnya adalah bekas seorang askar. Dia dah melihat macam-macam kekejaman berlaku dekat depan mata dia. So selepas berhenti berkhidmat, trauma yang dialaminya masih menebal dekat dalam kepala otak. So cara dia nak meredakan semuanya adalah dengan menjadi kaki botol. Dia akan spend sepanjang masanya di bar-bar tempatan. Dan bila dia ada kat rumah pula, tempat dia melepaskan geram adalah dekat anak bini dia. Salah sikit memang tonggang terbalik rumah. Ibu kepada Marian pula adalah seorang penganut Kristian yang kuat. Tetapi walaupun macam tu, itu tak menghalang untuk main kayu tiga. Yelah, bila lelaki dah biawak hidup ni, buat apa nak setia? Baik curang je. Dipendekkan cerita, kecurangan si ibu ni terkantoi lah pula. Last bercerai lah diorang. Elok je bercerai, si ibunya terus berkahwin dengan cinta hatinya. Pada masa ni, umur Marian dah meningkat remaja dah. So kiranya Marian ni dalam fasa degil tau. Apa yang si ibu dan ayah tiri dia cakap, dia tak nak dengar langsung. Marian ni sebenarnya tak suka dengan tindakan ibu dia. Dah lah curang, kahwin lain pula tu. So Marian dah tak boleh hormat ibu dia. Dan bapak tiri dia pula adalah seorang yang strict. Ini tak boleh, itu tak boleh. So Marian jadi rimas. Marian mula berkawan dengan budak-budak nakal. Sampailah satu masa Marian dapati yang dirinya mengandung. Pada masa ni dia masih remaja tau. Dia cuba juga untuk sorok, tetapi tak boleh buat apa juga. Dia tak boleh nak cover perut. Last terkantoi lah pula. Dipendekkan cerita, maka terjadilah pergaduhan di antara si ibu dan juga Marian. So dekat sini ada dua sumber tau. Satu sumber mengatakan si Marian ni telah dihalau oleh ibunya. Dan lagi satu sumber pula mengatakan Marian sendiri melarikan diri. Tapi tak kisahlah daripada mana sumber pun, Marian sekarang ni terpaksa hidup
untuk merempat di jalanan. Korang bayangkan pada masa itu Marian tengah sangat mengandung kot. Hidup di jalanan tanpa arah tuju. Disebabkan ini, Marian decide untuk meletakkan anaknya di rumah jagaan anak-anak yatim. Dia fikir mungkinlah anaknya mempunyai masa depan yang cerah sekiranya ada keluarga angkat yang jaga. Pada masa itu pun Marian memang tengah struggle. Makan minum pun dia terpaksa mengemis. Macam manalah nak membesarkan anak. Selepas daripada ni, Marian bekerja apa saja. Pelayan restoran, pembantu rumah dan macam-macam lagi lah. Keadaan pelan-pelan kembali pulih. Sekarang ni dia tak lagi menumpang rumah kawannya atau hidup di jalanan. Dia dah mampu menyewa sebuah apartmen kecil di pinggir bandar. Marian nampak ada sinar di balik awan yang mendung. Tetapi sekali lagi satu tragedi telah menimpa. Marian yang pada masa itu bekerja sebagai orang gaji telah diserang oleh majikannya. Tak cukup dengan tu, majikan dia pula parking kat dalam. Maka termengandunglah pula sekali lagi. Sekali lagi, Marian terpaksa melepaskan anaknya kepada jabatan kebajikan. Sebab dia tak mampu nak jaga. Majikan dia pula lepas tangan lah. Apa lagi? Dia siap tuduh si Marian ni menggoda dia pula. Selepas daripada ni, Marian telah berpindah ke bandar Lubeck dan mendapat kerja sebagai pelayan di sebuah pub yang bernama Tipasa. Dan di sinilah dia telah bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Peter. Peter ni pula bekerja sebagai manager dekat dalam pub tu. Kenal punya kenal, lantas bercintalah dia orang. Semuanya indah je. Semua nampak pelangi bulan dan bintang. Marian dilayan dengan penuh hormat dan kasih sayang. Dalam kepala otak Marian, inikah apa yang dinamakan cinta? Adakah ini jodoh kiriman daripada syurga? Tetapi segala harapannya musnah bila Marian dapati yang dia mengandung. Pada masa ni umur masing-masing masih lagi muda tau. Si Marian ni baru je berumur 22 tahun. Sementara Peter pula baru je 24. Peter fikir dia baru je nak explore kehidupan ni. Leceh lah tiba-tiba dah ada anak. Peter ni ayat supaya Marian ni menggugurkan kandungan. Tetapi Marian ni tak nak. Last Marian kena tinggal macam tu je. Peter terus lepas tangan. Inilah yang dinamakan lelaki kiriman JNT. Dan pada 14 November 1972, seorang baby perempuan telah dilahirkan. Marian menamakan baby itu sebagai Anna. Kali ni dia tak nak serahkan kepada badan kebajikan. Marian memilih untuk menjaga anaknya seorang diri. Tapi keadaan tak seperti yang dirancang. Marian pada masa ni masih lagi bekerja dekat pub tau. Dia bekerja sampai lewat pagi. Marian akan membawa Anna ke tempat kerja. Dan pada siangnya pula dia tidur sampai ke petang. So boleh dikatakan sepanjang masa Anna dibiarkan berseorangan dengan pengawasan yang minimum. Benda ni sampailah umur Anna mencecah darjah 1. Hari-hari Marian akan bawa anaknya ke pub. Kenalan Marian melaporkan yang Marian ni mendidik Anna macam orang dewasa. Dia expect si Anna ni berdikari sendiri. Nak makan ke nak tidur ke pandai-pandailah kau buat sendiri. Dilaporkan Anna selalu tertidur di bilik belakang bar. Sementara Marian pula berparti melayan customer. Tetapi Anna ni memang budak baik. Dia tak pernah buat hal. Menurut kawan-kawan kepada Marian, Anna adalah seorang kanak-kanak yang ceria. Mulut dia pula memang celoteh. Ada je benda dia nak sembang. Tak kisahlah customer dekat bar tu ke ataupun rakan sekerja Marian. Semua menyayangi Anna. Tetapi Marian sedar kehidupan macam ni tak elok untuk anak dia. Yelah, benda ni tak normal weh. Selalunya umur-umur macam tu ada jadual yang fix tau. Time berapa nak masuk tidur, time berapa nak makan, time pergi sekolah dan sebagainya. Tetapi disebabkan jadual pekerjaan Marian, Anna tak mau punya kehidupan yang normal. Dia pernah terlintas nak meletakkan Anna ni ke badan kebajikan. Tetapi Marian tak sanggup. Dia tak sanggup melepaskan anak kesayangannya. Anna lah yang memberi makna dalam hidup Marian. Kalau tak ada Anna, susah dia nak hidup. Sampailah pada pagi 5 Mei 1980. Hari tu bermula macam hari biasa je. Tetapi hari tu Anna ni merajuk pula. Tak tahulah pasal apa dia merajuk dengan Marian. Mungkin disebab ibunya tak seperti ibunya yang lain. Mungkin juga disebabkan Anna selalu dibuli oleh kawan-kawannya di sekolah disebabkan kerja ibunya di pub. So dipendekkan cerita, bergaduhlah dua-dua beranak ni. Tetapi siapa sangka pergaduhan tu akan menghantui hidup Marian seumur hidupnya. Kalau kebiasaan, Marian akan menghantar Anna ke sekolah. Tetapi disebabkan dia sakit hati pada hari tu, dia menyuruh Anna ni pergi seorang. Dia tak nak teman. Sekolah pun tak adalah jauh sangat. Jalan kaki dalam 15 minit dah sampai. So Marian pada masa tu tak risau sangat. Lagipun pada masa tu masih pagi. Ramai orang lalu lalang. Dan si Anna ni pula sama je keras kepala macam ibu dia. Dia cakap okay fine aku pergi. Tetapi ceritanya si Anna ni tak pergi sekolah pun. Dia decide untuk pergi melepak dekat taman permainan sorang-sorang. Hati dia masih lagi sakit. Dan di sinilah Anna telah bertemu dengan seorang lelaki yang berumur 35 tahun yang bernama Klaus Grabowski. Klaus ni sebenarnya adalah jiran yang tinggal berdekatan. Dia memang kenal sangat dengan Anna dan juga Marian. Anna ni pun dah berapa kali datang ke rumah dia untuk bermain dengan anak kucing peliharaan Klaus. Pada hari tu semasa dalam perjalanan dia ke tempat kerja, dia nampak Anna ni berseorangan dekat taman. So dia bertegur lah, tak nak pergi sekolah ke? Anna cakap yang dia marah dekat ibu dia. So dia tak nak pergi sekolah. So Klaus yang baik hati ni memujuk Anna supaya jangan marah Marian. Untuk menceriakan Anna, Klaus offer untuk Anna ni bermain dengan kucingnya di rumah. Bila dah habis main nanti dia akan bawa Anna ni balik ke rumah. Dan dipendekkan cerita, si Anna ni pun setuju. Klaus ni pun nampak biasa sangat. Dia tinggal bersama tunangnya dengan kucing peliharaan dia. Dia bekerja di kilang pemprosesan daging tempatan. Menurut jiran-jiran, Klaus ni adalah jiran yang baik. Selalu tersenyum
kalau berselisih, tak pernah lokek untuk membantu jiran-jiran yang lain. Klaus ni pun dah bertunang dan bekerja keras untuk mengumpul duit untuk berkahwin. So nampak daripada luar yang Klaus ni adalah seorang lelaki yang bertanggungjawab. Tetapi di belakang mata yang memandang, Klaus ni sebenarnya menyimpan rahsia yang sangat-sangat gelap. Tak ada siapa pun tahu sejarah hidup dia. So anyway, Klaus memimpin tangan Anna untuk berjalan balik ke rumah dia. Dia sempat singgah ke kedai untuk membeli gula-gula untuk Anna. Tetapi sejurus yang Anna sampai di rumah, keadaan terus berubah. Tadinya Klaus adalah seorang pakcik yang sentiasa tersenyum. Sekarang ni muka Klaus dah berubah habis. Dan di sinilah bermulanya penderitaan Anna. Anna telah diserang dan diperlakukan seperti binatang. Bukan sekali guys, berkali-kali, selama berjam-jam. Jenuhlah Anna ni menjerit, meminta tolong dan juga merayu. Tetapi Klaus ni tak peduli. Pada masa ni Klaus bukan lagi manusia. Dia adalah binatang yang sanggup meragut kesucian mangsanya yang tak bersalah. Dan selepas puas, barulah Klaus ni sedar akan perbuatan dia. Pada masa ni Anna dah tak lagi sedarkan diri tau. So apa dia nak buat ni? Kalau dia nak lepaskan Anna, kantoi pula. So dia memilih untuk menamatkan nyawa Anna. Dia mencapai stoking kaki tunangnya dan menjerut leher mangsa. Dan selepas dia pastikan yang Anna tak lagi bernyawa, dia letakkan jasad mangsa yang kecil tu ke dalam sebuah kotak. Dikatakan kotak besar tu disimpan kat dalam rumah sampai ke malam guys. Pada petang tu, tunang kepada Klaus balik ke rumah. Dia langsung tak perasan kotak besar tu. Dan si Klaus ni pula buat macam biasa je. Dorang bermesra, dorang makan malam macam biasa. Dan selepas tunangnya masuk tidur, pada masa inilah Klaus bertindak. Di dalam kegelapan malam, Klaus mengangkat kotak tu dan membawanya ke satu parit besar. Dia sebenarnya berniat nak mencampakkan jasad tu ke dalam air, tetapi pada masa tu air tengah surut pula. So Klaus hanya meninggalkan sisa jasad tu di tepi parit tu je. Lepas tu dia balik ke rumah. Macam tadi abang boy cakap, si Klaus ni menyimpan satu rahsia gelap. Dia sebenarnya pernah ditangkap atas kesalahan melakukan aktiviti bercucuk tanam ke atas dua mangsa yang belum cukup umur pada tahun 1973. Tetapi dia hanya dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun je atas kesalahannya. Eloknya selepas dia dibebaskan pada penghujung tahun 1975, dia buat hal lagi sekali. Sama juga, dia telah ditangkap kerana disyaki melakukan serangan ke atas seorang mangsa yang belum cukup umur. Pada masa tu, sistem perundangan di West Germany ni agak pelik sikit. Diorang tak fokus pada hukuman tu sendiri tau. Diorang lebih fokus pada pemulihan. Pada masa tu, diorang nak melakukan eksperimen untuk mencegah jenayah berulang. Caranya adalah untuk menyuntik hormon estrogen ke dalam tubuh banduan. Pakar psikologis percaya dengan menaikkan kadar estrogen dekat dalam badan mampu mengengkang nafsu serakah seorang banduan. Dan dengan melalui prosedur inilah pesalah selamat untuk dilepaskan. Dan Klaus ni adalah di antara yang pertama menjalani eksperimen ni secara sukarela. Dan selepas beberapa bulan menjalani ujian, Klaus telah dilepaskan. Tetapi mahkamah tak lepaskan saja-saja. Diorang tak lepas tangan. Kiranya Klaus ni dilepaskan bersyarat lah. Dia kena datang untuk menjalani ujian di hospital sebulan sekali. Doktor kena cek sama ada betul ke tak dia ni dah okey ke belum. Ada lagi tak Klaus ni mempunyai nafsu yang gila. Masa mula-mula tu nampak yang Klaus ni betul-betul dah berubah. Dia dah tak lagi ganas. Dia dah mula menjalani hidup normal macam orang lain. Dia dah mula bercinta dan akhirnya bertunang dengan cinta hatinya. Nampak macam kehidupan Klaus ni beransur-ansur pulih. Nampak macam eksperimen ni dah berjaya. Tetapi sebenarnya suntikan estrogen kat dalam badan ni ada side effect juga. Klaus menjadi cepat penat dan adik dia pun tak mampu nak naik. Naik pun sekejap je lah. So benda ni memberi efek lain pula. Keyakinan diri Klaus makin merundum. Dan akhirnya pada tahun 1978, Klaus memilih untuk membuat rawatan. Secara rahsia, Klaus menerima suntikan testosteron untuk memulihkan kejatanan dia. Dan tak berapa lama selepas tu, keadaan kembali pulih. Dia dah tak ada masalah lah untuk menyemai benih seperti biasa. Tetapi benda ni ada kisah lain pula. Nafsu serakahnya dah mula membuat-buat. Dah jadi satu hal pula. Dah lah dia hidup berjiran dengan anak-anak kecil. So boleh dikatakan memang tunggu masa je untuk semuanya meletup. Dan hari tu adalah hari bila Klaus ni bertemu dengan Anna di taman permainan tu. Okey, part ni abang buat tak berapa jelas. Pada paginya, tunang kepada Klaus dapat tahu yang Klaus ni dah buat apa. Kantoi macam mana tu abang buat tak pasti. Tetapi dipendekkan cerita, tunang kepada Klaus lah yang melapor kejadian ni kepada polis. Pada masa polis sampai ke rumah tu, Klaus pula tak ada. Tetapi tak berapa lama selepas tu, polis dapat tahu yang Klaus ni sedang melepak di sebuah bar di pinggir bandar Lubeck. Dia telah ditahan pada petang tu juga. Masa mula-mula tu, Klaus mengaku yang dia telah menamatkan nyawa Anna, tetapi menafikan dia melakukan serangan bercucuk tanam. Dia bagi alasan lain pula. Dia mengatakan yang Anna telah menggoda dia. Korang bayangkan, seorang lelaki dewasa kot. Dia claim yang Anna ni menjual tubuh dia. Klaus menambah lagi, Anna telah menggugut dia pula. Dia cakap kalau Klaus tak nak bayar, Anna akan cakap yang Klaus menyerang dia. Dia bertindak untuk menamatkan nyawa Anna disebabkan takut. Gila kan? Dah lah dia menamatkan nyawa seorang yang tak bersalah. Dia even claim yang Anna ni adalah seorang budak yang jahat. Tetapi walaupun dengan segala alasan Klaus, siasatan mendapati bukti lain pula. Segala bahan bukti menunjukkan yang Klaus ni memang bersalah. Jelas kelihatan tanda
serangan bercucuk tanam di jasad mangsa. Dan bila pihak berkuasa tahu pasal jenayah lampau Klaus, memang terang-terang Klaus adalah penjenayah berulang. Lepas ni Klaus takkan terlepas dah. Pihak pendakwa raya akan cuba sedaya upaya mereka untuk menghukum Klaus seberat-beratnya. Tetapi bagi Mary Ann, lain pula yang jadi. Bila Mary Ann mendengar pasal Klaus memburuk-burukkan anak dia, memang dia meletup lah. Tak cukup dengan tu, Mary Ann dapat tahu pula yang Klaus ni sebenarnya adalah penjenayah berulang. Sebelum-sebelum ni pun dia dah buat onar dah, tetapi telah dilepaskan selepas menjalani rawatan eksperimen. Pada masa ni Mary Ann dah putus harapan dah dengan sistem perundangan di West Germany. Dah lah Klaus menamatkan nyawa anak dia dengan kejam. Tak cukup dengan tu, Klaus even memburuk-burukkan anak dia. Dapat tahu pula yang pihak berkuasa melepaskan Klaus tanpa menerima hukuman yang sebenar. Memang lagi hangin lah dia. Dalam kepala otak Mary Ann, kalau Klaus didapati bersalah pun, dia mungkin akan dilepaskan lagi. Pada masa ni lah Mary Ann tak nampak apa dah. Satu-satunya jalan keadilan dekat dunia ni adalah dengan menamatkan nyawa setan tu. Perbicaraan dijadualkan berlangsung pada bulan Mac 1981 di Mahkamah Daerah Lübeck. Disebabkan kekejaman yang dilakukan, perbicaraan ni mendapat perhatian di seluruh West Germany. Perkarangan mahkamah dipenuhi dengan ratusan orang yang hadir. Perbicaraan ni pula mendapat liputan media. Sepanjang perbicaraan ni akan disiarkan secara langsung di TV. Pada hari perbicaraan pertama, Mary Ann turut hadir di bilik perbicaraan. Dia duduk je sambil dengar. Tetapi awal-awal lagi, pihak pembelaan cuba untuk spin fakta. Pihak pembelaan menegaskan apa yang berlaku ni bukan salah anak guam dia. Ini adalah berpunca daripada ketidakstabilan hormon di dalam badan disebabkan Klaus ni menjalani rawatan suntikan estrogen beberapa tahun yang lalu. Inilah sebab kenapa Klaus bertindak ganas. Pada masa ni Klaus langsung tak menunjukkan rasa bersalah pun. Dia even mengatakan yang Anna cuba untuk menggoda dia. Dan perbuatan menamatkan nyawa Anna ni adalah tidak disengajakan. Alasan Klaus adalah Anna telah menggugutnya untuk memburukkan reputasi dia. Sementara semua ni terjadi, Mary Ann ni tak menangis pun tahu. Dia memandang tajam ke arah Klaus. Mary Ann tahu setiap perkataan yang keluar daripada mulut Klaus ni adalah penipuan. Dahlah Klaus tamatkan nyawa Anna dengan kejam. Sekarang ni dia cuba untuk memusnahkan maruah Anna pula. Tetapi sepanjang masa Mary Ann ni diam je. Tak ada satu suara pun yang keluar. Sampailah pada hari ketiga perbicaraan pada 6 Mac 1981. Hari tu adalah hari di mana Klaus ni akan diberi peluang untuk memberi keterangan. Tapi dalam kepala otak Mary Ann dah berkecamuk dah. Sistem undang-undang yang sepatutnya melindungi bangsa, tetapi sekarang ni sistem yang sama telah memberi peluang untuk setan ni mencemarkan maruah anak dia. Mary Ann dah tak tahan dah. Dia mengambil keputusan untuk bertindak. Pada lebih kurang pukul 10 pagi, di bilik perbicaraan bernombor 157, Mary Ann yang memakai kot berwarna kelabu terus berdiri. Pada masa ini siaran TV masih lagi berlangsung tau. Satu kamera sempat merakam aksi Mary Ann. Mary Ann kemudiannya mencapai sesuatu dekat dalam beg tangan dia. Dia mengeluarkan sepucuk pistol 22 kaliber Beretta 70 dan terus melepaskan 7 das tembakan yang terkena tepat ke tubuh Klaus. Dan selepas melihat Klaus tak lagi bernyawa, Mary Ann terus mencapakkan pistol dan terus serah diri. Pada masa tu keadaan mahkamah memang chaos gila. Mary Ann kelihatan mengukirkan senyuman. Nampak yang dia betul-betul puas. Dalam kepala otak dia, keadilan dah ditegakkan. Serta merta, selepas penahanan Mary Ann, dia sempat lagi memberi komen kepada wartawan. Tenang je dia cakap. Aku nak tembak dia dekat muka, tetapi aku hanya mampu tembak dia di belakang je. Aku harap dia dah mati. Obviously lah, kejadian ni mendapat perhatian media. Kru daripada stesen TV antarabangsa pun turut datang ke Lübeck untuk cover story ni tau. Walaupun Mary Ann ni dah membunuh, tetapi dia mendapat sokongan daripada rakyat setempat. Ramai yang memberi surat dan bunga sebagai tanda sokongan. Dikatakan dalam masa seminggu Mary Ann dalam tahanan, dia telah menerima sebanyak 15,000 pucuk surat. Tak cukup dengan tu tau, rakyat juga telah menerima sebanyak $100,000 untuk membantu Mary Ann dalam proses perundangan. Sebuah majalah even offer untuk membayar sejumlah wang untuk cover kisah hidup Mary Ann dan juga Anna. Tetapi sesuatu yang pelik telah terjadi. Selepas artikel tu diterbitkan, pendapat rakyat mula berubah. Dekat dalam artikel tu, Mary Ann telah mendedahkan yang dia telah meletakkan 2 orang anaknya di dalam rumah kebajikan. Lepas tu rakyat tahu pula yang si Mary Ann ni kerja dekat pub. Selepas ni rakyat mula anggap yang Mary Ann ni bukanlah ibu yang baik seperti yang disangka. Perbicaraan berlangsung pada 2 November 1982. Mary Ann yang pada awalnya berdepan dengan pertuduhan membunuh dengan niat, tetapi pertuduhan tu dikurangkan kepada membunuh tanpa niat dan memiliki senjata tanpa permit. Dia telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun. Tetapi disebabkan berkelakuan baik, Mary Ann telah dilepaskan selepas menjalani tempoh penjara selama 3 tahun je. Sejurusnya selepas dia dibebaskan, dia telah bertemu dengan seorang guru sekolah dan tak berapa lama kemudian dia telah berkahwin dan berhijrah ke Lagos, Nigeria untuk memulakan hidupnya yang baru pada tahun 1988. Tetapi malangnya pada tahun 1990, perkahwinannya berakhir dengan perceraian. Mary Ann sekali lagi berhijrah ke Sicily dan bekerja sebagai pembantu di rumah jagaan warga emas. Pada masa ni tahap kesihatannya dah mula merosot. Dia telah didiagnos mengidap kanser pankreas dan pada tahun 1996 dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir seorang diri di katil hospital di Lübeck. Pesanan terakhirnya adalah tanam jasadnya di sebelah kubur anaknya. Dia
ada sesi bermain dengan anaknya di syurga. Jasadnya telah ditanam di sebelah kubur anaknya di tanah perkuburan Burgtor di Lubeck. Akhirnya kedua anak beranak ni disatukan sekali lagi. Tapi kan ada satu benda yang betul-betul Abang Boy tak boleh handle dalam kes ni. Dalam satu surat yang dikarang oleh Marian, dia mengatakan apa yang dilakukan ni adalah untuk mendapat keadilan untuk anak dia. Dia melukiskan 7 bintang yang melambangkan 7 tahun kebahagiaannya bersama Anna, dan 7 bintang tu juga melambangkan 7 butir peluru yang dibendamkan ke dalam tubuh setan tu. Sedih kan? Bagaimana kasih seorang ibu ke atas anak dia. Dekat dalam kes ni Abang Boy ada mixed feelings lah. Sebersalah. Daripada fakta kes jelas menunjukkan yang Marian ni sebenarnya tak mampu nak membesarkan Anna, tetapi disebabkan Marian ni mementingkan dirinya sendiri, disebabkan ego, dia tak nak lepaskan anak dia. Anna dibesarkan dalam keadaan terkontang-kanting seorang diri. Tetapi on the other hand, Marian tak sanggup membiarkan Klaus menjatuhkan maruah anaknya di hadapan orang ramai. Biarlah apa nak jadi, asalkan dia dapat menambahkan jauh setan tu pada hari tu. Entahlah guys, Abang Boy nak tanya korang, kalau korang berada di tempat Marian, apa yang korang akan buat? Seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.